Hai doktor, umur 4 tahun tapi hari-hari suka nangis. Aduh, tanpa sebab. Bercakap pun masih ada perkataan yang dia tak dapat sebut lagi. Asyik ulang tanya yang dia dah tahu, je lepas tu nangis. Normal ke? Kitanya overthink sebab tahun depan hantar sekolah dah risau. Macam mana? Okey. 4 tahun supposedly dia dah at least ada beberapa patah perkataan. Macam saya kata 4 patah pun dah kena ada wajib. Tapi dia masih lagi mengulang perkataan. Betul. Mengulang perkataan bermaksud dia masih imitate perkataan itu, yang mana budak umur 1 tahun ke 2 tahun baru nak develop imitation skill. Imitate of the word. Sebab dia imitate sebab dia tak faham. Okey. Kan? So kalau kita macam contoh ambil tu, dia buat bait tu, tu dia ikut balik. Ambil tu, ni nak ambil ni, mama suruh ambil ni, baru dia faham. Nampak tak? So untuk 4 tahun, saya tak rasa good enough untuk develop benda tu. Sepatutnya umur 1 tahun, 2 tahun saya terima lagi. Tapi kalau dah 4 tahun, no. 4 tahun dah boleh macam at least dia tahu dah jatuh benda tu, dia pergi ambil terus. Mama jatuh. Terus automatik mama jatuh. Ni tidak. Kalau dia, kenapa dia menangis? Because of dia tak tahu. Okay, dia develop satu condition lagi which is kita panggil frustration tolerance. Okey. Dia mudah frust, menonggeng. Mudah frust. Betul, Okay. nak nangis. Yes, asyik nak nangis. Segala benda jatuh pun dia rasa frust, benda tak kena di mata rasa frust, sebab tu banyak menangis. So of course 4 tahun sepatutnya dia dah tahu dah benda jatuh, jatuh kena ambil. Kalau benda tu macam terkena sakit sikit, mama sakit, dia nangis. Okey, tak apa, tapi dalam keadaan dia berkomunikasi dengan mak dia, bagi tahu sakit. So mama dia bolehlah bagi tahu, kata okey tak apa, kita berminyak ke apa bagai kan. Ni tidak, dia exaggerate sikit situation tu. Because of dia tak ada condition of kefahaman. Menyebabkan 4 tahun untuk umur dia quite delay. Yelah, kalau tak teruk sangat condition dia, kemungkinan besar mungkin speech delay je saya rasa ni. Kemungkinan besar speech delay. So dia akan, apa orang kata, dia boleh cepatlah catch up selalunya. Tapi kalau dah 6 tahun bolehlah kita start dengan sekolah. Macam tu lah. Sekolah preschool tu. Okey. So kena jumpa terapis dulu lah. Yes, untuk So screening. dengarlah advice from terapis. Betul.